Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Okey, berkaitan dengan satu insiden yang di mana tular sekarang ni berkenaan dengan satu abang belon yang sekarang cedera, yang mungkin saya difahamkan setelah dikejarkan ke hospital mungkin tulang belakangnya patah. Saya mendengar penjelasan dalam satu video. Saya melihat juga video insiden yang di mana ketika saya tak pastilah adakah kesemua itu penguatkuasa ataupun bukan. Sebab saya rasa tak mungkin penguatkuasa sampai nak cekik leher, sampai nak hentak ke bawah, nak hentak badan abang tu ke bawah. Grip dah macam nak WWE ke apa? Nak masuk UFC ke, nak masuk One Championship ke apa? Apa masalahnya sampai nak buat begitu? Jadi saya minta kepada pihak penguatkuasa di BKL tolong jelaskan adakah itu penguatkuasa ataupun bukan. Kadang-kadang saya faham ada juga penguatkuasa dalam DBKL ni yang dia mengambil third party menjadi security untuk kerja-kerja mereka di luar ni. Saya tak pasti tapi saya rasa tindakan itu adalah satu tindakan yang sangat tak wajar lah. Saya bersahabat dan juga berkawan dengan DBKL dulu. Setahu saya pada zaman batalion 2014 ke bawah dulu, saya tak nampak pun DBKL begitu agresif dengan terutamanya warga tempatan. Tapi kalau beginilah sikap kita buat kepada ini bulan apa? Ini bulan Ramadan. Bulan yang di mana bila kita beramal kita dilipat kali gandakan pahala kita. Dan kita kena faham juga dalam bulan Ramadan juga orang kena buat 2 atau 3 kerja untuk meraih pendapatan. Sebab bulan yang sama kita tahu dah 2 tahun, bulan yang sama buka sekolah, bulan yang sama hari raya, bulan yang sama semualah, bulan sama nak bayar bonus, bulan yang sama kalau majikan nak kena bayar bonus, nak kena bayar 2 kali ganda dan macam-macam kalau bukan majikan pun pekerja biasa pun sekalipun, itulah bulan sama kalau ada kahwin nak kena biaya sekolah, buka sekolah anak, nak balik kampung dan sebagainya. Kita tahu itulah keadaan yang berlaku pada bulan Ramadan. Jadi memanglah bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, tapi apa yang kita lakukan dalam bulan yang mulia ini kepada mereka-mereka yang nak cari pendapatan kecil lah. Saya bukan bercakap kepada abang belon, kepada semua lah. Kepada semua yang kadang-kadang nak berniaga air balang ke, nak berniaga air botol ke, nak ronda ke, nak road tours ke, apa yang masalah sangat kita untuk memberi ruang kepada mereka pada bulan Ramadan. Kita sedia maklum. Kalau yang berniaga ada permit, penjaja, permit bazar Ramadan tu semua, itu okey, kita letak tepi. Tapi yang kadang-kadang yang nak cari pendapatan lebih, jual belon ni macam abang belon ni, jual air mineral botol, tolak pakai troli kecil-kecil. Jadi apa, kotor ke bandar kita ini kalau kita dicemari dengan mereka ni? Mereka cari pendapatan bagi anak dan isteri makan, bagi ahli keluarga mereka makan. Apalah bulan Ramadan, longgarkanlah. Kalau hari ini warga asing kita boleh, saya sendiri saya tak pernah pandang warga asing dia nak cari rezeki, oh dia tak boleh berniaga. Kita faham tu dia cari rezeki. Kita tak nak pun tunding kepada mana-mana warga asing yang berniaga. Kita tak nak. Bagi kita dia pun cari rezeki. Tapi hari ini warga tempatan, warga negara Malaysia yang nak berniaga, apa yang kita nak buat mereka sampai seolah-olah mereka ni dijajah di bumi, di tanah sendiri. Mereka nak berniaga sikit, bang, ni bumi Allah bang. Ni bumi Allah. Memang kita diberikan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan, nak menjaga keselamatan, nak menjaga kedaulatan dalam negara kita. Tapi janganlah sampai hari ini orang yang berniaga belon pun kau nak bantai, macam dia buka kilang dadah pula, dan macam dia tu buka kilang rokok seruduk pula, dan macam buka kilang arak pula. Kenapa? Sebab dia tak bayar cukai, sebab dia tak bayar permit, sebab dia tak bayar permit penjaja, sebab dia tak bayar permit untuk rondaan, untuk jual air balang, jual belon. Janganlah macam tu. Tolonglah. Saya minta kepada pihak DBKL, panggillah balik abang tu. Mohon maaf kepada dia, berikan ganti rugi pada dia, bagilah dia berhari raya. Janganlah buat macam ni. Tolong saya janganlah buat sampai kita hilang sabar, sampai nak tunjukkan semua warga asing yang berniaga dalam negara kita. Jangan sampai kita pergi gegar kat semua yang ada kat Pasar Borong Kuala Lumpur tu. Jangan sampai kita pergi gegar kat Pasar Borong Coket, pergi gegar kat Pasar Borong Selangor, pergi tunjuk satu Malaysia ni, mana warga asing berniaga. Pergi tengok kat mana Hari tu kita digempurkan dengan pakcik petai kat polisen. Hari ni abang belon
Lepas tu saya dengar lagi ada satu abang mineral water. Semua tak faham tak, bulan Ramadan ni diorang ni bersusah payah sebab nak membesarkan anak. Nak membesarkan anak, nak bagi nafkah anak, isteri, ahli keluarga, mungkin mak ayah minta duit kat kampung dan sebagainya. Tolonglah jangan buat perkara yang agresif kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Saya mohon sangat-sangat tolong kepada semua yang terlibat yang membantu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada pihak penguasaan, tolong tengoklah. KP tolonglah tengok, bantulah. Tengoklah anak buah buat kerja macam ni. Kesian kat Abang Belon, pergilah buat apa ni, datang. Tak ada. Kalau kita merendah diri kita untuk turun ke padang untuk berjumpa, untuk mohon maaf, bagi saya itu bukan satu kesalahan. Walaupun kita tahu polisi SOP kita betul dia menjaga, tak ada, saya memang salah dia, betul kita faham, tapi kita rendahkan diri kita. Pergilah kita jumpa dia. Kesian kat dia. Pergi tengok kat dia, bantu dia balik. Apa yang boleh bantu, bagi dia lokasi tempat perniagaan, berikan dia lesen, berikan dia apa yang sepatutnya. Sampai patah tulang bang, tolong saya minta kepada PBT, tolonglah tengok kes ni. Jangan buat main-main, orang kesian. Kita buat anaya orang, apa nak jadi dengan masyarakat kita? Kita di bawah bumi berdaulat. Tolong jangan kita lupa, semua orang nak bergaya, tapi janganlah sampai ada orang yang terkesan dengan apa yang kita buat. Ini bukan main-main. Yang saya minta kepada semua, siapa yang ada maklumat Abang Belon ni, tolong berikan kepada saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.